Salutations everybody, welcome back to Don Cakap. Today I'm your host Don Amir and I'm here with a very esteemed guest. Introduce yourself. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zaki. Saya merupakan pelajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Wow, okay, so a student of UKM. Jadi hari ini Don Cakap pula. Yes, Don Cakap hari ini kita nak buat satu sesi which is tersasul lah sudah. Itulah dia. Tapi today our topic is cakap kesihatan ataupun cakap health lah kiranya kan. So kenapa kita pilih topik kesihatan hari ini? Sebab saya sebelum ni, sebelum saya jadi sekarang ni, saya tu sebelum ni gemuk orang kata gemuk. Berat pun kira obesity. Macam tu lah. Okay, so basically kita nak touch sikit lah, cerita sikit about kesihatan dan awareness jugalah dekat Malaysia ni, because in my knowledge Malaysia is the number one most obese country dekat Southeast Asia, betul tak? Betul kan? So pada pendapat Zaki, apa je punca obesity ni sebenarnya? Rasanya pendapat saya, punca obesity ni sebab makanan lah, sebab jaga makanan. Lagi satu pun kat Malaysia ni kan macam jenis makanan ada kan, makanan, dan kita pun banyak bangsa dan banyak jenis makanan. Ada yang orang ada mi tarik Cina, ada nasi kandar semua kalau Melayu ni kan. Kalau Indianya ada roti canai. Kira makanan kita semua ni penuh dengan berlemak lah, berkuah, bersantan. Sebab tu lah puncanya kita ni banyak yang obesity kat Malaysia ni. Okay, so basically Malaysia ni terlampau banyak sangat makanan yang sedap. And orang pun tak ada, kita tak ada kawal lah kan. Tak ada kawal kita punya nafsu untuk makan tu. So faham lah, macam makanan macam nasi kandar, nasi lemak, apa lagi, nasi dagang, mi tarik Cina kan, and yong tofu, whatever, semua makanan tu, semua tu sebenarnya kurang sihat lah kan. So sekarang ni orang baru tahu Zaki sebenarnya dulu dia macam ni tau. Dulu macam tu, sekarang dia macam ni. So apakah rahsia time tu? Is it your food? Is it your workout? What's your routine bro? Rutin lah sebelum ni, masa nak kurus tu, mula-mula tu sebenarnya daripada tekad kita lah. Kita tengok orang selalu macam saya lah, sebelum ni kan orang selalu macam cakap, orang panggil kita bob, mok. Kadang-kadang kita rasa lah benda tu kan. Dah kita tahu tak makna bob tu apa? Okay, for you guys out there, kalau tak tahu makna bob sebenarnya ada dia punya meaning tau. Badan orang besar. Bob kan. So memanglah orang gemuk je, ni Bob ni. Walaupun nama dia Zaki, tapi orang panggil dia Bob. Apa perasaan kan? Tapi mula-mula perasaan tu kan, nama kita kan dah, orang kata mak bapak bagi nama sedap kan. Dia orang panggil kita Bob, mok. Kita rasa macam terasa. So sebab sejak benda tu kita macam ada tekad macam aku nak kurus lah. Tak suka lah orang panggil kita ni Bob, panggil mok ni. Kadang orang body shaming kita. Betul. So itu adalah salah satu motivasi lah kiranya kan. Motivasi. Kita tak nak orang panggil kita gemuk lagi kan. So kita nak berubah. Tapi macam mana Ki, kalau macam ada orang tu dia kena kecam, dia gemuk, tapi dia rasa lagi down, dia susah nak motivate ke diri sendiri. Apa tips ataupun nak overcome that obstacle lah? Kalau tips lah, kita kena macam ada kawan-kawan yang macam ada yang boleh support kita lah. Contohlah macam kawan kita ni badannya besar, tapi kita ni sebagai kawan ni, kita ajak dia, jom kita buat challenge diet ke apa ke kan, bagi dia motivasi. Contohlah macam kita buat challenge kan, so okay, kita bagi challenge tu dalam masa sebulan. Kalau dia berjaya, kita belanja dia. Kau belanja makan lah, belanja lain tu lah, macam pakaiannya. Contohlah macam dia nak kurus, kalau kau kurus, aku belanja kau baju yang cantik. Mantap. So, semangat dia. Semangat kan. And kalau nak bagi motivasi ni pun kenalah cari kawan yang supportive lah. Supportive kan. Saling supportive, bagi kata-kata semangat. Ataupun boleh je kan ajak macam pergi gym ke, jogging ke kan. Sebab aku rasa pun itulah adalah salah satu aktiviti yang boleh merapatkan lagi silaturahim kan. Bila je macam pergi hiking lah, best tu. Dengan member-member kan, pergi, setiap minggu pergi hiking.
Oh. Pergi hiking tak? Pergi. Okay. Kiranya kalau macam masa nak kurus tu pun ada kat aktiviti hiking lah, kawan-kawan ajak kan. Tapi best lah kalau kita pergi ramai-ramai kan, kawan-kawan ajak. Walaupun kita ni macam tak berdaya sangat masa tu kan, lutut pun tak kuat. Tapi kalau ada kawan dia tolong kan, kita pun sebab ada kawan yang support kita pun rasa semangat sikit lah nak hiking. Alhamdulillah. So kalau hiking kan, bukit apa yang paling best lah masa hiking? Sekarang masih hiking kan? Masih. Oh, so bukit mana yang paling best lah so far kat Malaysia ni? Paling best Bukit Putus tu tak silap, dekat Kuala Pilah tu. Dekat dengan apa ni, tak silap saya dekat dengan sungai tu. Saya tak ingat apa nama dia punya bukit tu. So apa membuatkan bukit tu best lah? Macam kalau orang pergi hiking kan, mesti dia macam nak adventure kan. So yang trail tu dia challenging ke, susah ke, dia senang ke, dia ada banyak variety ke, ataupun sungai dia cantik ke? Apa yang membuatkan dia best? Yang buatkan dia best satu sebab dia punya rail nak naik tu tak adalah susah sangat untuk orang yang macam baru nak start hiking kan. Sebab dia punya rail tu kemudahan dah ada lah. Terus dia ada tempat orang kata untuk berehat sekejap kan. Kalau badan kita yang besar ni kan, kalau naik sekejap pun dah penat kan. Tapi ada tempat rehat untuk kita apa ni, rehat kan. Satu lagi kan, suasana dia pun best juga. Tak adalah terlampau orang kata dia punya hutan tu tak ada bersepah macam apa ni, orang buang-buang sampah. Tapi hutan dia terjaga lah. Bukan hutan bunian bukan. Tapi bunian orang kata cantik. Okey, faham. Jadi aktiviti itulah yang merapatkan silaturahim, tapi juga sihatkan badan kita. Betul. Apa lagi secret ataupun tips untuk orang-orang yang kat luar sana yang yang nak cari motivasi ataupun nak kurus lah ceritanya kan? Contoh pemakanan, apa je tips yang boleh bagi? Kalau nak kurus lah kan, kalau pemakanan, sebelum pemakanan tu kita senang cerita lah, kita buat benda yang boleh dapat pahala lah. Macam kita boleh puasa Isnin Khamis kan, benda kita boleh dapat kurus, dapat orang kata dapat pahala di samping tu kan. Tu cara makan pun kita jaga juga lah, jangan terlampau makan. Contohlah kita puasa hari tu, bila lepas maghrib tu kita nak makan tu, kita macam orang kata tak cukup makan setahun lah, padahal sehari je tak makan. Kita bedal macam nak setahun tak makan. Tapi kita makan tu kena jaga lah, kita makan buah dulu, minum pun minum air kosong ke, jangan banyakkan manis lah. Jaga portion makanan tu. Faham. So disebabkan kita tengah raya kan sekarang kan, puasa pun dah lepas, so kita kenalah continuekan amal tu untuk berpuasa Isnin dengan Khamis kan, supaya dia bukan hanya dapat pahala tapi juga dapat manfaat, badan sihat kan. So kalau makan ni ada tak apa guideline yang Zaki guna untuk ni jaga makanan tu? Sebab kat Malaysia ni ada satu nama dia suku separuh. Suku separuh. Suku separuh. Kota half. Yes. So suku tu apa? Sukunya benda yang berlemak yang lagi suku tu macam protein, lebihnya tu separuh tu adalah fiber lah. Fiber. Okay, so kita kena ikutlah yang tu kan. Tapi bagi Zaki ada tak yang lain, benda lain ni ke tak ada? Kalau saya lebih pada suku separuh tu, saya lebih pada suku separuh je. Tak ada suku separuh lah. Kiranya macam makanan-makanan berlemak tu memang cut habis, macam gula semua cut habis. Lebih makanan pada macam orang kata bakar, rebus. Kiranya separuh tu protein, lagi kira saya separuh lah. Separuh protein, separuh fiber lah, macam sayur-sayur. Sayur-sayur kan. So memang betul-betul orang kata western diet ni kan. Macam grilled chicken chop kan. Lebih kurang. Lebih kurang. So itulah tips yang kita boleh ikut lah sebenarnya. Sebab dalam kesihatan ni pun kan kita kena keep up with our calories kan. Jadi penting ke nak kira calories sebenarnya? Aku rasa macam leceh nak tengok nombor ni kan. Sebab bagi saya tak adalah kira macam orang kata kalori berapa hari orang dah makan sehari tu, tak ada lah. Macam contohlah, kalau kita lapar makan je lah, jangan orang kata paksa diri tu. Diet ni tak boleh paksa sampai dera diri tu. Kita buat apa yang kita mampu kan. Kurangnya adalah progres sikit-sikit kan. Tak boleh apa orang kata
nak sekali banyak tu tak dapat lah. Orang kata sikit, pelan-pelan kena sabar lah. Yang penting kita buat, maintain. So yang paling penting sekali kita kena balance lah kan. Makan pun janganlah makan melantak korang. Makan tu janganlah sampai dah kembung perut, dah tak payah nak masuk lagi. Betul. So kita kena jaga. Tapi kepada bodybuilders kat luar sana, kau pandai lah kira calories. Kalau tengah bulking tu makan lebih kan. Kalori apa? Deficit dengan? Kalori Tadi trivia pula. Ada kalori deficit dengan kalori surplus. So pada sesiapa yang nak diet kat luar sana tu kena kalori deficit, and which is makan bawah daripada maintenance punya kalori kan. So contoh sekarang berapa kilo? Sekarang berapa kilo? Berat sekarang? 65. 65? Dulu? Dulu 99 ke 100 macam tu lah. 99, 65. Matematik saya lemah. Berapa kilo tu? 65, 100 ke 65? 35 lah. 35, okey. InsyaAllah 35 banyak tau. Sebenarnya 35 kilo aku rasa memang kalau ada lemak tu kat sini memang berat gila. Besar ni lah. Besar ni lah. Okey, tapi 35 kilo tu dalam ambil masa berapa lama? Rasanya kalau 35 kilo lah, kalau 35 dia kurang dalam 6 bulan ataupun setahun juga lah. 6 bulan ke setahun, 35 kilo. Sebab kita nak maintain tu bukan senang, nak maintain tu sebenarnya. Kita dah turun kan, kadang-kadang ada macam majlis ke apa kan, kita kena apa ni kan, tu kadang naik balik. Dia nak maintain sampai turun bawah 65 tu memang makan masa. Tapi 35 kilo dalam 6 bulan dia kata kan, it's actually very very good sebab dia dalam 5 kilo sebulan kan. Tapi kalau ada macam majlis ke apa ke, of course lah orang kata diet ni jangan lebih-lebihan. Masa family time ke, ada cheat meal ke, nak keluar berdating ke apa kan, enjoy lah sikit kan. Cheat meal, one meal is okay. Tapi kalau dia berterusan naik balik jadilah 100 kilo balik kan. Okay, so apakah challenge yang paling susah ketika nak kuruskan badan ni bagi Zaki lah? Challenge kalau untuk kuruskan ni dia tak susah sangat kurus, tapi nak maintain tu yang payah. Nak maintain ya, kadang-kadang kita dah contoh lah, kita puasa hari tu dah turun 8 kilo. Bila raya ni tiba-tiba dia tak maintain, naik balik 8 kilo. Allah. Itu susah, nak maintain tu payah. Nak turun tu boleh lagi, ada semangat lagi nak turun kan. Boleh puasa macam-macam kan, tapi nak maintain tu payah tu. Maintain payah kan. So orang kata like anything lah, consistency is key kan. Betul. So janganlah terlalu diet, janganlah terlalu melantak. Kita kena in between, and rasanya the best thing to do is sederhana. Itu. Makan sederhana, workout pun sederhana. Sebab ada je orang kat sana, dia workout 24 hours. Next thing you know, now you know, dia sakit jantung lah, dia apa itulah kesihatan lah kan. So Rasulullah pun dah cakap, lebih-lebihan jangan berlebihan, tak baik kan. So better to be moderate kan. Okay, so Zaki, orang kat luar kat sana tu nak tahu buat kesihatan lah kan. Apakah tips yang paling berguna kalau nak turun macam berat 35 tu? Tips yang memang kau selalu guna and akan bagi tahu semua orang basically. Benda yang kita boleh maintain kan, puasa Isnin Khamis lah, tu benda boleh maintain. Benda tu contohlah, walaupun kita makan banyak ke, kalau kita ada macam bukan makan banyak, maksud saya kalau kita ada macam ada majlis ke, kita makan pun macam lebihan kan. Kalau kita puasa Isnin Khamis tu, dia macam yang baiknya untuk usus kita lah, untuk dia rehatkan usus kita kan, terlalu banyak nak makan kan. Dan satu lagi kan, walaupun kita berat kita naik, bila kita puasa tu mungkin dia boleh turun. Dan satu lagi kita kena jaga pemakanan kita. Nak makan tu boleh makan, tapi janganlah makan berlebihan lah. Orang kata beringat lah makan tu lah. Nak makan manis tu boleh makan, tapi kena ingat kota dia. Ada kota kan. So kalau laga kota ni memang lari lah. Lari lah. Memang lari. Okay, so itulah pentingnya kesihatan. Sebab korang dah tahu dah, Malaysia ni number one most obese country dekat dekat Southeast Asia. Memang lah banyak gila makanan macam simak,
Setiap pagi nasi lemak kan, roti canai, nasi kandar. Ui, kalau kita nak listkan memang podcast ni jadi 5 jam. Tak habis kita cakap makanan apa je dekat Malaysia ni, because multicultural kan. Lepas tu makanan pun memang tak dinafikan, memang sedap gila lah. And of course kita kena jaga, and with that information kita kenalah exercise kan, kena makan moderately, tak semestinya kena diet macam ni. Kau just relax je. Senang cerita lah. Makan nasi lemak mungkin 3 kali seminggu, 2 kali seminggu macam tu kan, ikut pada masanya. And I think orang, you guys kat luar sana pun you can follow apa yang Zaki buat, sebab dia adalah testimoni yang terbaik kan. Okay, jom kita tunjuk sikit gambar kau kan. Ni gambar kau kan. Ni gambar kau dulu. Ni sekarang. Boleh flex sikit tak? Boleh flex sikit. Macam ni. Dia tak nak tunjuk. Of course lah. Kita ni pun dalam dunia ni jangan riak. Dia dah jadi kuliah pula kan. Okay, so I think that's all the time that you have for today. And insyaAllah, we'll see you guys in the next one. This is Don Cakap. See you. Cakap jangan tak cakap. Bye Zaki. Flex sikit. Oh, peace. Okay.